Suami isteri ke? Ya. Daripada mana ni? Daripada Johor. Daripada Johor, datang cuti ke? Jalan-jalan. Dah berapa hari kat KL? Oh, gini. Kalau kata saya nak bagi hadiah tapi dengan syarat kena jawab 3 soalan, nak tak? Boleh lah. Cuba? Cuba. Boleh Okey, mari kita ke sini sikit. Duduk sini. Nama apa ni? Senara. Nama apa? Senara. Oh, sedapnya. Kenapa tak jalan? Sakit kaki umur berapa? 5. 5. Tahu pandainya. Ni adik umur berapa tahun? 2. Sekejap, sebelum kita start, Uncle nak suruh beli aiskrim. Boleh? Nanti pergi beli aiskrim, okey? Ni bagi dekat mak, nanti beli. Beli untuk anak. Sebelum tu saya nak dapatkan nama abang. Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Puan? Elida. Elida. Daripada mana? Johor? Daripada Johor. Datang memang holiday kat sini? Ya, sambil sebenarnya ada kerja. Datang dah sekali. kerja? Sekali Tak apalah, sambil menyelam minum air lah orang cakap. Alright, okey. Saya akan tanya 3 soalan. Soalan random je. Jawab je. Kalau boleh, boleh. Tak boleh, tak apa. Okey? Soalan pertama. Okey, macam ni lah. Soalan pertama tuan. Saya buat live hari apa? Buat live hari apa? Hari apa? Boleh nak bantu ke lah? Boleh nak bantu. Tak perasan lah. Selalu tengok FIP je. FYP je. Okey, tak apa. Jawapan dia Jumaat dan Sabtu. 2 hari je saya punya live. Okey, tak apa. Soalan kedua. Semasa live saya, apa yang saya bagi kepada crowd? Bagi pada crowd. Ya, handphone, gold bar. Handphone dan gold bar. Jawapannya Salah. Saya tak sekaya tu lagi nak bagi gold bar. Jawapan ni saya bagi selalu barang kemas macam tu. Okey, tak apa. Soalan nombor 3. Malaysia ada 14 buah negeri. Negeri mana yang pegang title Negeri Bumi Kenyalang? Sarawak. Sarawak. Betul. Alhamdulillah. So, untuk reward pada tuan dan puan, sila pilih satu. Kalau nasib baik, adalah barang. Nasib tak baik, tak ada barang. Cuba buka tengok. Tengok Uncle. Mama dapat cincin hari ni. So memandangkan dah dapat cincin tuan. Cakaplah I love you apa. 2 orang kot belum. Banyak darah ni. Saya tengah selamatkan poket tuan. Terima kasih. Masuk elok. Ngam-ngam. Cakap apa ni? I love you sayang. Bersemut dekat tengah-tengah KL ni. Kita yang bujang ni, bukanlah bujang yang kosong ni kan. Tak apa. Datang KL yang Alhamdulillah. jumpa Cikgu Sari. Mana nak tahu. Lepas tu saya nak minta, kalau boleh ada TikTok. Ada? Boleh tak follow saya? Saya baru ada 900 orang yang follow saya. Ada. Oh. Kita main follow selalu tengok. Dah follow kan? Ada. Oh, duduk atas sekali. Ada. Kita follow memang. Dah follow siap. Alright. Okey, kalau macam tu saya nak minta izin gambar je lah. Okey tuan, selamat bercuti. Okey, alright. Jaga keluarga elok. Alright. Nanti makan aiskrim je. Terima kasih, cikgu. Bye-bye. Alhamdulillah kita berjaya bahagiakan satu family lagi. Best guys.